Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya Jadaun. Jangan lupa korang like, komen, share dan subscribe. Okay, hari ini dalam konten datang berderet-deret, datang ni bertalu-talu kau ni minggu ni. Sebab minggu ni dah rajin kan. Tiba-tiba datang rajin. Balik awal. Jadi selalu balik awal sekarang ni. Lepas tu ada pula ada baby kecil kat rumah. Jadi terpaksa balik awal lah sebab nak ambil anak apa semua kan. Jadi setiap petang adalah di rumah. Jadi untuk hari ni kenapa saya buat video dekat dalam store ni, ni dalam store saya ni lah, store rumah. Sebab kebetulan nak bagi makan. Kebetulan nak bagi makan ni, nak ambil makan ayam. Ada pula ternampak, terdengar cicikan. Nampak 3 ekor anak ayam. Rupanya ada dah menetas. Rupanya nampak bulu dah kering. Mungkin dah menetas dalam sehari lebih. Mungkin dah sehari lebih ataupun dah 2 hari. Tak perasan. Okey. Ni anak ayam kampung. Ni anak ayam kampung lah. Tak lain tak bukan, anak ayam kampung lah. Okey. Ni lah semua telur yang ada buat masa sekarang ni. Itu pun ada yang dah hampir-hampir menetas tu. Dah bergerak-gerak tu kan. Ada lagi tu mungkin dalam sehari 2 ni mungkin lebih kurang dalam 10 biji telur lah yang mungkin akan menetas. Sebab seingat-ingat saya ada lebih kurang dalam 10 biji lebih lah minggu tersebut. Okey semua, kita bagi makan dulu. Nanti saya ceritalah apa yang saya nak cerita hari ni. Ini banyak benda nak buat. Ini dah nampak banyak benda. Bila kita balik awal dah nampak benda banyak nak buat petang-petang. Jom bagi makanan ayam dulu. Okay guys, sekarang dah ada kunci. Kita lockkan pintu ni. Aja je buat ada-ada. Kita akan bagi makan ayam. Ini ayam kampung ayam kampung. Sekarang ni kita bagi makan yang sebelah dia lah. Ayam BPR, ayam Barrett Plymouth Rock. Ni ayam sejenis ayam penelur. Saya rasa dah ramai dah tahu. Boleh kena jauh-jauh, kaki kena jauh-jauh sebab sini banyak semut. Semut banyak. Okey, settle bagi makan ayam. Okey guys, konten berkenaan dengan ini saya nak cerita sikit lah berkenaan dengan ni tak kunci lagi lah, lupa pula, tak apa jap lah. Berkenaan dengan tengok ni. Kalau korang perasan ni air dia warna ni kan. Perasan kan? Air dia dah warna macam ni. Nampak warna tu. Tu sebenarnya bukan ubat daripada kedai yang saya beli, bukan. Yang ni adalah enzim yang saya buat. Saya rasa 2 tahun yang lepas saya buat enzim ni. Ni air enzim lah. Enzim tu maknanya letak lebih kurang dalam 10 ataupun 5 ml dalam bekas makanan, dalam bekas minuman ni. Okey, enzim ni ada cara dia saya dah kongsikan sebelum ni, dan juga kelebihan dia lah. Tapi saya cuba untuk refresh balik lah apa kelebihan dia dan juga manfaat dia kepada ternakan kita lah. Okey, semua enzim ni banyak juga kelebihan dia. Enzim yang saya buat ni antaranya adalah yang paling utama adalah orang kata enzim ni untuk menggemukkan ayam, untuk mempercepatkan proses pertumbuhan ayam. Tu betul. Sebenarnya tu disebabkan oleh
tugas utama enzim. Tugas utama enzim tu disebabkan untuk mempercepatkan proses pencernaan. Mempercepatkan proses pencernaan dan juga memudahkan proses pencernaan yang makanan-makanan yang susah untuk dicerna oleh ayam. Oleh sebab itu, usus ayam ni dia akan jadi lebih sihat dan juga lebih lancar lah. Itu yang menyebabkan ayam selalu cepat makan. Jadi bila cepat makan tu yang akan menyebabkan ayam tu cepat gemuk. Itu sebenarnya tugas-tugas utama enzim. Yang kedua lah, manfaat enzim untuk ternakan adalah dia punya, bila pencernaan dia berjalan lancar, jadi najis yang dia keluarkan tu tidak cair lah, tidak terlalu cair, tidak selalu cerik-berik orang kata. Jadi kesihatan ayam pun terjamin. Dan juga menyebabkan persekitaran tu kelebihan ketiga, menyebabkan persekitaran ayam tu dia jadi tidak terlalu berbau lah, maknanya tak berbau sangat lah, bau amoniak tu kan. Jadi menyebabkan persekitaran tu terjamin bersih dan juga kondusif lah untuk ternakan. Okey, seterusnya kelebihan enzim untuk ternakan ni, dia akan meningkatkan imun ayam. Imun ayam ni bermaksud enzim ni dia akan melawan bakteria-bakteria yang ada tu. Dia lebih kurang kepada probiotik jugalah, lebih kurang kepada EM ataupun semua minuman-minuman yang probiotik baik untuk usus ayam. Jadi dia pun orang kata enzim ni dia seiring dengan tugas EM, tapi dia tak sama, dia lain, dia sesuatu benda yang berbeza. Maknanya enzim ni dia orang kata sebagai side supplement untuk ayam lah. Kalau tak ada enzim pun tak apa sebenarnya, tak ada masalah. Ni sahaja ni orang kata makanan suplemen untuk pertumbuhan ayam yang pesat. Maknanya boleh cuba, tak ada masalah. Selain daripada ketum ayam, selain daripada azola, selain daripada makanan-makanan jagung yang lain, selain daripada tu dia boleh meningkatkan meningkatkan jumlah nutrisi yang bagus lah, untuk ayam. Akhir sekali, kebaikannya sudah tentulah apabila kurangnya ayam berpenyakit, dia akan mengurangkan kadar peratusan jumlah ayam yang mati. Saya rasa cukup saja dulu video saya untuk petang ni, berkenaan dengan perkongsian berkenaan dengan enzim untuk ternakan lah, dan cara-cara macam mana nak buat enzim tu. Berkenaan dengan cara-cara tu saya dah ada kongsi dekat video-video yang lalu lah, jadi korang boleh rujuk. Saya rasa tu saja untuk kali ni. Ada beberapa banyak kerja lagi saya nak buat. Tinggal dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.